about a week ago. Nak pergi. Bagilah Mami pergi sekejap je. Nanti mana kan Mami balik, okey? Nak pukul 7. Nak pukul 7. Dah, dulu tak bagi Mami keluar. Macam mana ni? Nak pukul 7 Mami balik. Kejap lagi Mami balik. Bukan kejap lagi lah. Mana kan Mami balik, okey? Salam, Mami. Kam. Salam. Salam lah. Salam, Mami. Astagfirullahaladzim, dah kenapa? Mami pergi sekejap je. Ya Allah. Kalish jaga papa, Kalish jaga adik, okey? Kalish good boy kan? Kalish abang kan? Jaga adik, jaga papa, okey? Boleh? Boleh ke? Boleh ke Kalish? Jangan gaduh dengan papa, jangan gaduh dengan papa. Jangan gaduh dengan adik, dengan cakap papa, okey? Mana sini? Senyum sikit. Sekali je Mami pergi keluar. Tak pernah Mami keluar sendiri kan? Sekali ni je. Izinkan ku pergi. Salam, Mami. Listen to papa tau. Listen to abang, okey? Tak nak Mami. Love you. Ada listen to abang, okey? Jangan gaduh, okey? Promise? Jaga adik, okey? Jaga papa, okey? Love you. Anak. Bye, sayang. Love you, bye. Welcome back to Kenke Channel. Hari ni Mami nak pergi ke konsert. Hari ni Mami nak pergi konsert, tinggalkan anak-anak kat rumah. Sebenarnya memang macam nak pergi lah, tapi disebabkan dapat tiket free kan. Orang belanja. Inilah dia geng-geng tengok konsert kita hari ni. Tapi dalam apa tu, Dewan tu, saya tak akan rekod sebab benda tu memang di apa panggil? Dilarang sama sekali untuk merekod. Tapi kita akan rekod perjalanan pergi ke sana. Lepas tu suasana di stadium tu, itulah dia. Pun kalau kau tengok dah buka dah lagu-lagu KRU ni, copyright nanti kerana bahaya. Kira sebenarnya bukannya kita nak pergi konsert tu pun teringin lah, tapi kan mana kita dah anak kecil kan, so macam takkan tinggalkan Kaish yang akan dijaga kat rumah. Tetapi disebabkan ada insan-insan yang baik hati yang membelanja saya ni ke tu yang belanja saya sempena birthday saya tahun lepas saya beli sempena tahun lepas my birthday, dia berikan saya tiket konsert KRU. Ni lama dah dapat izin suami tak? Mestilah, of course. Suami saya akan menjaga anak saya di rumah kerana isterinya akan keluar berjimat. Kamu aku kata la 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 la. La la. Astagfirullahalazim. Kasih pada insan yang sudi belanja tiket KRU. Telah sekian lama meninggalkan zaman-zaman lara ya. Zaman-zaman konsert, zaman-zaman jaga artis. Siapa kat sini budak 80-an? Saya. Kau memang. Dia sama lah. 80-an. Kami budak-budak 80-an ya. Kami budak-budak 80-an. So setelah sekian lama dah kita meninggalkan anak-anak dan suami-suami di rumah. Suami-suami ya saya. Lupa. Belum lagi. Single. Aku seorang je nak kahwin kat sini. Malam ni je kita lara sekejap. Sebab dah lama gila tak pergi ke konsert, pergi ke show-show ke, pergi tengok wayang pun dah lama tak pergi. Astagfirullahalazim. Abang okey lah bang. Lalu Subang ke tak? Lalu dalam tu lalu situ. Abang terima kasih bang. Okey lah kakak saya bagi abang ride. Abang bagi. Betul. Dia Dia pergi ride dengan motor dia. Kita pergilah konsert sekali je pun. Allah, selepas bertahun-tahun anak dah besar-besar sampai kahwin, dah ada anak, dah cucu dah. Baru dapat pergi konsert. Macam mana? Nampak saya tak dah lama saya tak pergi aktiviti lara ni. Itu lara.
Astaghfirullahaladzim. Nampak excited ya? Excited lah nak. Dah lama ni tak pergi tengok konsert. Pakai Kita pakai jersey GR Family. nampak GR Family mendunia di konsert KRU. Pakai jersey GR Family di showcase GR Family. Gitu. Dapatkan juga lipstick. Lip matte ni. Lip matte kod Altai. Dapatkan lip matte kod Altai yang kod baru ni di showcase GR Family. Sempat promote. Boom. Hampir sampai. Betul ke ni? Sudah sampai. La 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 la. Sampai dah cari parking. Rasa macam tak banyak sangat lah orang kan. Cerita pula. KL je lah. Ha? KL je lah. Ha? Cari bola apa? Di bawah Johor Oh, GR Family, GR Family. Surau kat mana? Tingkat 3. Tengok dalam tu yang dia punya IG tu. Ada tulis kan? Ada bagi tahu. Ada tulis. Dia cakap surau kat mana nak solat. Kita lagar-lagar juga solat jangan lupa. Hangat. Dah sampai. Tapi kita orang sampai awal. Sekarang baru pukul 5. Pukul 5 pun belum. Nampak? Tak sabar-sabar nak tunggu gate buka. Gate buka pukul 5. Kita dah nampak dah merchandise. Marilah kita tengok apa-apa yang boleh dibeli. Kok kan nak buat souvenir kan. Ada apa-apa nak beli ke? Ya? Tengok harga. Tengok harga merchandise yang ada. Ada t-shirt, ada hoodie, lanyard, dia ada jersey. Lumayan tak nak beli tapi macam terhasut. Rugi kan. Betul-betul masa lagi balik. Terhasut tengok sweater dia tu macam cantik juga, hitam kan. Nak beli apa awak? Nak beli apa? Tak, sweater tak. T-shirt. Kau nak beli apa? Sweater lah. Sweater. Serius lah. Sweater juga. Sweater hitam nanti. Beli t-shirt ke? Beli apa tu? Beli jersey. Kita pun beli sweater. Sweater. Ini lama-lama ni. Hashtag remaja selamanya. Hashtag Saya remaja selamanya. hashtag Kesek KRU dengan hashtag Sony Music Malaysia. Okey. Dan jangan lupa untuk tag dorang lah, Gen KRU. Aha. Dan post kat social media boleh dapat chance untuk menang feature dalam music video dorang. Wow, mana tahu masuk dalam music video. Alah, jom ambil gambar dengan Kak Ari, jom. Poster, terima kasih. Pop-pop LTD sini. Macam-macam backdrop ada. Pop-pop LTD. Meriah. Yang cantik. Sini kena beratur tu ambil gambar. Tapi tak apa, demi backdrop KRU, awas KRU ni, aku sanggup beratur jiwa. Macam ni rasanya perlu untuk KNK channel beli apa nama tu, mikrofon. Kalau rasa perlu tak beli mikrofon? Jawapan A, perlu. Sebab untuk audio quality. Jawapan B, tak perlu cik. Sebab suara cik pun dah kuat dah. Sudah kuat dah. Macam tertelan Hela dah. Komen kat bawah Kita orang gila-gila yang ambil gambar, orang belakang ambilkan. Lepas tu pas kat belakang pula. Nampak? Nampak apa gambar ni? Orang cakap gate buka pukul 5 tapi sekarang dah pukul 5 lebih. Tak buka lagi. Semua orang dah bertunggu kat luar ni. Yang kita perasan kan, yang datang kat sini semua yang macam sebayang kita orang. Tak nampak pun budak-budak Gen Z tak ada. Kan semua macam semua macam seusia kita orang. Adakah ini konsert zaman-zaman makcik-makcik? Kalau perasan semuanya muka muda-muda. Walaupun kita orang
Han. Tapi semua muda-muda belaka muka dia. Kita sidai lari kat luar ni Kat depan tu ada food truck. Macam-macam food truck ada. Sekejap kita flip video je. Depan tu macam-macam food truck. Berderet food truck. Orang macam kita orang tak? Macam yang jenis korang pergi tempat-tempat yang macam ni kan, korang tahan tak makan, tak minum sebab korang tak pergi toilet. A few moments later. Masih menunggu pintu dibuka. Biasalah faktor umur kan. Semua orang dah macam Gen Z semua tak ada kat sini. Semua Gen yang kat atas. Gen apa? Millennial. Gen? Kau millennial? Kita millennial. Kau bukan ni. Kita Gen Y. Gen Y lah. Kita Gen Y. Gen Y tu dia orang tukar kan kepada Gen millennial. Aku Gen Z dah. Aku Gen Z dah aku rasa. Tak perasan. So, faktor-faktor bukan Gen Z lah. So, macam duduk kat tepi dia lagi macam bila nak start? Bila nak Muak 10 kali start? Itulah dia. Faktor umur lah ya. Kita dapat orang pekerja family lah kat sini. Checking. Thank you. Jom masuk. Okay, sila. Kita lah. Boleh pilih-pilih Ke biru? Masuk dalam stadium. Cik Faiz pergi surau. Tengok, kau punya tu? Dia biru lah. Kita pakai purple. Faiz ambil merah. Mami yang nak telefon ke? Mami pergi konsert. Itulah dia. Belum masuk lagi dah kan telefon dah. Dia cakap Mami okey ke? Aduh. Ada tempat untuk ambil virtual foto dengan Lucy. Oh, beratur panjang tu. Dia lah korang, ya Allah. Dia ajar aku cara posing. Gitu. Yelah, ya Allah. Ini akan ke depan je, sampai ke belakang lah. Semua orang ambil gambar. Ya Allah, hai, gigit. Misi mencari si siapa? Faiz. Tadi kita nampak ada budak pakai jersey JF Family. Ini hijau. Jumpa pula geng JF Family kat sini. Awak dah lama kerja sini ke? Kenapa awak kepenatan ke? Penatan ke? Kerja kat sini. Terkenang zaman muda-muda dulu melepak kat tepi jalan kan. Tepi stadium dulu saya lepak. Ada kelas, habis petang, lepas tu malam pergi apa tu dataran Shah Alam lepak. Ini mengenang kembali lah zaman-zaman kita orang lepak dulu. Nak. Wow, dah ramai. Push. Makin ramai nampaknya ya di bawah ini. Tadi kita duduk kat luar pasal nak lihat apa gelagat orang-orang datang konsert Kiaru. So, sekarang kita orang macam kalau kan panas kan masuk dalam lah ya on. Dia dapat pintu dia. Menunggu masuk ke masuk. Faiz. Cakap sikit. Cakap apa? Cakap apa? Kau cakap tiba-tiba jadi introvert. Member tengah tunggu duduk dan enjoy the concert. Kita nak berlompat.
Tukar wristband putih. Wristband lah pula. Apa benda lah ambil ni kan. Tadi dapat warna pink, warna purple. Wristband apa nama dia? Kita nak warna putih. Warna putih cantik. Tunjuk sikit warna putih. Ni. Sanggup tukar. Mudah-mudahan ada rezekiku. Amin. Mana si Ayu ni? Ayo, tukar putih cepat Ayu. Sebelum habis, cepat ya. Dah putih. Putih. Saja bagi kau kurus. Tunggu naik dah 2 kali dah. Kita dah masuk. Kita punya seat betul-betul depan skrin. Lagi tak boleh ambil video dah. So see you guys later. Gayat tinggi. Gayat tinggi. Pasal benda tu macam menjunam ke depan kan, ke bawah. Ke bawah tu. Tapi dia punya view cantik betul. Betul-betul kat tengah-tengah skrin ya. Boleh nampak lah. Best. Anak mana ya? Anak mana? Anak tinggal. Apa? Ambil gambar. Okey lah. Mak macam ni lah. A few moments later. Amboi ninja betul. Enjoy. Bagus main PES. Orang rugi tak datang. Bagilah. Tak tahulah ni lepas 3 tahun untuk diorang buat. Lepas 3 tahun untuk diorang buat konsert kan. Tak tahulah bila lagi buat konsert. 33 tahun guys. 33 tahun lama gila. Tak tahulah korang dah lahir bila main masa ni. Kita kan kategori acik-acik kan. Ramai gila. Silap jalan pusing balik guys. Awak acik awak ni dah kecil. Dah rendang. Aku sesat je dalam ni. Masa bentar aku buat umrah dah. Pagi acik. Hujan pula. Nak pula tak fikir nak buat orang ni kan. Hujan. Faiz ni hujan. Terima kasih. RM10 lah tu. Aku berniaga. Dia tak hujan. Patutlah dia tak bagi bawa baju hujan. Dia tak bagi bawa payung. Baju hujan bagi. Mana bagi? Dia kata payung saja. Sebab tadi beli baju hujan dia siap. Much later. Berapa rating daripada 20 tadi? 10/10. 10/10. Yang paling best, yang paling best. Yang paling best. Yang paling best lagu dia yang terakhir. Lagu yang gila song dia. The last one. Push. Macam ni. Tak ada cawan tu. Ini besen lah. Macam ni lah. Ini bukan mangkuk punya kan. Macam gayung. Gayung mandi. Nak macam mana? Rating berapa nak? 10? Masuk tadi.
9.5 sebab kau lagi suka Ella punya konsep kan? Hatilah. Mana boleh perfect. Sebab dia lagi suka, dia dah puji-puji konsep Ella lagi best daripada Cik Ari dia cakap. Mana boleh. Tak boleh. Ada kau makan hari ni. Konten kan. Konten kan. Cikgu lah. So kita lepak amat sekejap. Apa namanya? Thank you. Rating saya akan bagi rating 10/10 konsep Cik Ari. Asal dia punya killer song tu the last one. Lepas tu gempak gila dia punya closing. So, I bagi 10/10 pasal I tak pergi konsert Ella hari tu. Okay, anyway, kita nak makan sekejap. Layan je lah. Ni video perasan daripada Mami sebenarnya. Anak-anak tak buat video, Mami buat video. Video perasan namanya. So, jangan lupa tekan butang like, subscribe, comment and share KK Channel. Assalamualaikum. Bye-bye.